Okey, Assalamualaikum. Saya nak kongsikan satu aplikasi yang saya buat menggunakan Canva AI, iaitu rekod perkembangan murid untuk pendidikan Islam tahun 5 dan tahun 6. So ini tahun 5, ini tahun 6. Right. So untuk tahun 6, sebagai contohnya dalam ni kita ada rekod perkembangan murid bagi setiap bidang. Kita ada bidang tilawah, hafazan, kefahaman, tajwid, akidah, jawi, adab, sirah, hadis dan ibadah. So ini adalah bidang di dalam pendidikan Islam. So kita nak jadikan dia sebagai rekod perkembangan murid yang mana dia fleksibel. Maksud ke mana-mana sahaja, kita tak perlu bawa kertas. So secara atas talian sahaja. So saya gunakan Canva AI untuk jadikan dashboard ini sebagai rekod perkembangan murid. Baik, sebagai contoh tilawah. Okey. Dalam ni kita tengok ada tambah murid, buang murid. So kita boleh tambah nama murid, kemudian kita boleh buang murid sekiranya dia pindah sekolah kan. Lepas tu kat sini dia ada UFSA dan UWASA, ni adalah untuk kita masukkan markah dia, markah UWASA dan juga markah UFSA. Dan analisis, di sini kita ada analisis for games that can emote and actually talk. Analisis setiap murid, analisis setiap bidang, analisis setiap tajuk, analisis UFSA dan UWASA. Baik, kemudian kita boleh cetak keputusan UFSA untuk semua murid, UWASA untuk semua murid. Kita boleh cetak rekod perkembangan murid secara individu ataupun rekod perkembangan murid secara keseluruhan. Sebagai contoh, kita ambil rekod perkembangan murid secara individu. Kita boleh pilih murid nama apa, kemudian kita cetak. So ini adalah rekod perkembangan murid di atas nama murid ini. Right? So kita dah selesai semua, kita isi rekod perkembangan. Akhir tahun nanti kita boleh keluarkan dia. Right? Ini menarik. Canva AI ni dia boleh mengikut apa yang kita nak lah. Baik, sebagai contoh saya nak masukkan tajwid untuk TP TP tajwid saya, kita ada banyak tajuk kan tahun 6. Madlin, Ma'arif, Sukun. Sebagai contoh saya ambil Madlin. Madlin kita nak masukkan secara pukal pun boleh, secara individu pun boleh. Okey, kalau individu ni seorang-seorang murid, kita pilih, kita masuk TP. Kalau nak mudahnya, kita masukkan secara pukal. Kita nak masukkan TP 6. So kita pilih murid TP 6, siapa murid TP 6. Kalau kita klik pilih semua ni akan ditanda. Right. So kalau kita ambil select, so kalau contoh murid saya yang TP 6, okey. Okey. Ini murid-murid saya yang dapat TP 6 lah. Alright. So simpan. Bila kita klik simpan, okey. Nampak tak? Dia keluar di sini. Tanda right itu bermaksud itu sudah pun selesai. Okey, kejap saya nak buat ini. Okey, yang ni. Dia keluar di bawah ni. So, ini nama yang dapat TP 6. Mudah. Kita masuk secara pukal. Kemudian TP 5 pula. TP 5. So, yang dah ditanda pencapaian dia sudah pun diselect dengan warna hijau. Kemudian TP 5 pulanya, okey, ini antara murid-murid saya yang TP 5. Okey. Alright, simpan. Itu adalah TP 5. So, dia akan keluar di bawah ni TP 5. Untuk tajuk Madlin sahaja. Okey, maksudnya nanti bila kita dah isi semua, dia akan buat purata. Right? Purata untuk pendidikan Islam keseluruhannya. Bila kita isi tilawah, hafazan, kefahaman sampai semua bidang ni, maksudnya tajuk kita dah habis mengajar, belajar dah semua murid dan kita dah masukkan tahap pencapaian mereka. Di akhir nanti, dia akan keluarkan satu sahaja TP. Maksudnya dia akan ambil secara purata keseluruhan pendidikan Islam tu. Right.
Okay. Kalau kita nak ambil secara bidang pun ada, dia akan buat analisis secara bidang. Ni, analisis setiap bidang ni. Okay, dia akan keluar kat sini analisis setiap bidang. Analisis setiap murid pun ada juga kat sini. Okay, tilawah, TP5, hafazan, TP5. Yang ni 10 ini adalah markah sekolah saya, dia buat amali hafazan dan amali tilawah. So kita bagi markah kepada dia, setiap tilawah 10 markah, hafazan 10 markah. So untuk Adam ni sebagai contohnya, dia TP5 surah Asy-Syaf dan dia dapat tilawah 10 markah, hafazan 10 markah. Right, nampak? So ini adalah apa yang saya susun mengikut kehendak saya, dan Canva AI mampu buat benda ni. Right? Dan yang menariknya ialah akhir sekali kita boleh cetak. Cetak mengikut individu pun boleh, rekod perkembangan murid pun boleh. Dan satu lagi, UPSA dan UASA ni yang saya dah buat. Alright, ini untuk markah UPSA. Okay. Dan kita boleh cetak markah UPSA untuk semua murid. So ini kita dapat, kita terus print sahaja. So tuan-tuan dan puan-puan, sangat menarik, boleh belajar Canva AI.